Okey. Ada tak yang dekat sini yang tengah alami masalah bacaan gula melebihi 20? Ada tak? Kalau korang yang mana tengah alami masalah kencing manis, bacaan melebihi 20, tak tahu macam mana cara nak turunkan. Okey, kita ada satu ikhtiar yang mana kita ada jus jadi. Okey, jus jadi ni dia membantu untuk turunkan bacaan gula secara semula jadi. Okey, jus kita ni berkonsepkan tradisional yang mana sangat mudahlah cara penggunaan dia. Okey. Okey, cara penggunaan jus jadi ni macam mana? Perlu ambil sehari 2 secik sahaja. Okey, 1 secik pagi sebelum sarapan dan juga 1 secik malam sebelum kita nak tidur. Sangat mudah, tak perlu nak bancuh ke apa ke, tak perlu. Okey, hanya koyak ataupun gunting saja secik, boleh terus telan sahaja. Dalam jus jadi ni kita ada herba utama iaitu tapak raja, yang mana herba ni sangat-sangat premium yang memang susah dapatlah. Okey, so yang mana nak dapatkan jus jadi, nak cuba ikhtiar dengan orang kata jus kita, boleh terus dapatkan dekat beg kuning di bawah. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita tengah ada harga promosi tau untuk jus jadi ni. So yang mana nak dapatkan untuk mak ke ayah ke ataupun suami ke isteri ke, boleh je, tak ada masalah. Okey, yang mana tengah makan ubat-ubatan hospital ataupun suplemen lain, hanya perlu jarakkan masa 2 jam. Okey, untuk orang yang mana dah cucuk insulin pun boleh ikhtiar dan amalkan dengan jus jadi. Yang mana nak bebas daripada cucuk insulin, nak orang kata nak elak daripada gula naik melambung. Okey, boleh cuba ikhtiar dan amalkan dengan jus kita, insya-Allah. Okey, jus kita ni membantulah untuk orang yang mana nak turunkan bacaan gula secara semula jadi. So yang mana nak dapatkan dekat beg kuning di bawah. Terima kasih.